Saya Aisyah binti Mahadi daripada Unit B, Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan saya dalam khusus PAKK 3433 Matematik Awal Kanak-Kanak. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang isi kandungan yang saya akan bentang. Okey, yang pertama adalah kekuatan bahan bantu mengajar. Yang kedua, rasional bahan itu dihasilkan. Yang ketiga, sumber penghasilan. Yang keempat, lakaran awal BBM. Yang kelima, nama, bahan dan kos penghasilan BBM. Yang keenam, kebolehgunaan bahan. Yang ketujuh, ketahanan bahan. Yang ke-8 itu promosi. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kekuatan bahan bantu mengajar saya ini. Okey, yang pertama iaitu pembelajaran berdasarkan permainan, di mana BBM ni direka dengan menggabungkan elemen permainan iaitu spin the wheel, aktiviti memasukkan bola dan padanan kad. Ini secara langsungnya memberi ataupun menjadikan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Okey. Melalui pendekatan ini, murid ni tidak mudah rasa tertekan seperti dalam pembelajaran yang formal kerana mereka ni seolah-olah sedang bermain. Jadi, keadaan ini bantu mengurangkan kebosanan serta meningkatkan fokus murid dalam tempoh yang lebih lama. Okay, secara tidak langsungnya, pembelajaran ni berlaku secara semula jadi apabila murid ni sendiri terlibat secara aktif dalam permainan yang dirancang. Okey. Seterusnya, bagi yang kedua pula iaitu penggunaan bahan konkret, di mana ataupun kita lebih mengenali aktiviti hands on. Okey. BBM ini menggunakan bahan konkret seperti bola untuk digantikan sebagai telur, kad nombor serta pergerakan yang melibatkan aktiviti fizikal. Okey. Penggunaan bahan sebenar ni memang dianggap penting kerana kanak-kanak ni pada peringkat awal ia lebih mudah memahami sesuatu konsep tu melalui pengalaman secara langsung ataupun sentuhan. Dengan memanipulasi ke objek, murid ni dapat melihat ataupun merasai sendiri proses penambahan, membantu mereka ni membina pemahaman yang lebih jelas, bukan hanya menggunakan simbol ataupun nombor secara abstrak. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga pula iaitu mengukuhkan konsep nombor dan operasi tambah, di mana setiap bahagian BBM saya ini ataupun sisi kotak ia menyediakan pelbagai aktiviti yang berbeza. Namun, kesemua aktiviti ini ia lebih berfokuskan kepada kemahiran asas matematik, iaitu mengira ataupun dikenali sebagai operasi tambah. Okey. Melalui kepelbagaian aktiviti ini seperti memandangkan kad, mengira objek dan menyelesaikan masalah mudah, murid ni berpeluang untuk mengulang konsep yang sama dalam pelbagai bentuk. Jadi dengan pengulangan ini, ianya perlu dianggap penting untuk mengukuhkan pemahaman murid ni, kerana mereka ni bukan hanya menghafal semata-mata, tapi mereka ni dapat memahami konsep melalui pengalaman yang berbeza-beza. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu reka bentuk 4 dalam 1, di mana ia merupakan kepelbagaian aktiviti dalam satu BBM. Okey. Keunikan yang ada pada BBM ini adalah reka bentuknya yang mengandungi 4 jenis permainan dalam satu objek ataupun satu kotak. Jadi, dengan kelebihan ini memberikan penjimatan ruang ataupun bahan kerana guru ni tidak perlu menyediakan bahan alat bantu mengajar yang berasingan. Selain itu, kepelbagaian aktiviti dalam satu BBM. Jadi, perkara ini akan membantu untuk mengekalkan minat murid kerana mereka ni boleh bertukar-tukar permainan tanpa rasa bosan. Melalui perkara ini, aktiviti ni dapat menjadikan sesi pengajaran lebih fleksibel dan dinamik. Yang kelima pula iaitu
menyokong pembelajaran berpusatkan murid, di mana BBM ni memberi peluang kepada murid untuk mengawal sendiri proses pembelajaran mereka, seperti memutar roda ataupun memutar spindle wheel tu. Selain itu, mengambil bahan, mengira dan menampas jawapan. Jadi, pelibatan aktif ini menjadikan murid ni lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Okey. Jadi guru ini pula berperanan sebagai fasilitator yang membimbing apabila kanak-kanak ni memerlukan bantuan. Jadi, pendekatan ini sangat selari dengan konsep pembelajaran yang berpusatkan murid yang menekankan pelibatan aktif, penerokaan dan pembelajaran kendiri. Okey. Seterusnya adalah yang keenam, di mana ia merupakan elemen kejutan dan motivasi, di mana ia lebih menekankan kepada spindle wheel. Okey. Pada bahagian spindle wheel dalam BBM saya ni, ia menambahkan elemen kejutan kerana kanak-kanak ni tidak mengetahui nombor yang akan mereka peroleh. Jadi, unsur rawat ni akan menjadikan aktiviti ni lebih menarik dan mencabar. Murid-murid ni juga akan lebih merasa teruja setiap kali mereka memutarkan roda tu. Sekaligus akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk mereka ni terus mencuba. Jadi melalui elemen ni, ia akan membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih teruja dan menyeronokkan. Okey, untuk akhir sekali iaitu fleksibel dan boleh diubah suai, di mana BBM ni ia sangat fleksibel kerana boleh diubah suai melalui keperluan pembelajaran, sama ada untuk operasi tambah, tolak ataupun pengenalan nombor. Okey. Jadi guru ni boleh mengubah suai tahap kesukaran aktiviti berdasarkan tahap perkembangan murid ataupun tahap kebolehan murid, sama ada untuk murid yang lebih lemah, sederhana ataupun lebih cemerlang. Sifatnya yang fleksibel ni akan menjadikan BBM ni sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pengajaran untuk kumpulan kanak-kanak ni yang berbeza dengan tahap pencapaiannya. Seterusnya kita pergi kepada rasional BBM ni dihasilkan, di mana BBM ni dihasilkan kerana ianya sangat selari dengan penekanan terhadap kurikulum prasekolah 2026 yang ditekankan dalam bidang perkembangan kognitif. Okey, BBM ni ia sangat membantu murid untuk menguasai kemahiran seperti membilang, mengenal nombor, memadamkan kuantiti serta melakukan operasi tambah secara asas yang dianggap menjadi elemen penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Di sini kita dapat melihat di mana terdapatnya penekanan dalam standard pembelajaran bagi bidang perkembangan kognitif ni, di mana iaitu KF 2.1.4, di mana ia melakukan operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 18. Okey, contohnya murid A ada 3 biji pisang, manakala murid B ada 2 biji pisang. Jadi murid ni perlu mengira berapakah jumlah kesemua pisang yang murid A dan murid B ni ada. Manakala dalam standard prestasi perkembangan kognitif ni pula terdapatnya iaitu KF2, di mana memahami hubungan konsep nombor dan dengan kuantiti dalam kehidupan harian. Okey, bagi tahap penguasaan 3, di mana ia menekankan tentang murid ni boleh menyelesaikan operasi tambah dan tolak dalam situasi harian. Manakala tahap penguasaan 2 iaitu murid ni boleh menyatakan bilangan dari gabungan dua himpunan objek ataupun baki apabila sesuatu objek itu dikeluarkan dari satu himpunan. Bagi tahap penguasaan 1 iaitu murid boleh membilang objek. Okey, seterusnya saya akan menerangkan lebih terperinci bahagian rasional penghasilan BBM ni. Okey, untuk yang pertama iaitu keperluan pembelajaran konkret dalam matematik awal, di mana pada pandangan saya lah, kanak-kanak ni pada peringkat awal
perkembangan kognitif mereka ni masih belum bersedia untuk memahami konsep yang lebih abstrak seperti simbol nombor ataupun operasi matematik secara terus-menerus. Jadi mereka ni lebih mudah belajar melalui pengalaman nyata yang melibatkan deria seperti melihat, menyentuh dan memanipulasikan objek. Okey. Oleh itu PBM ni yang saya hasilkan ini bagi menyediakan pengalaman kepada kanak-kanak ni untuk mempelajari secara konkret dengan menggunakan bahan seperti bola, kad dan pergerakan fizikal. Melalui pendekatan ini, murid ni sendiri dapat melihat proses penambahan itu berlaku secara nyata. Contohnya seperti apabila berlakunya bilangan objek itu bertambah. Jadi, perkara ini dapat membantu kanak-kanak ni membina asas pemahaman matematik yang lebih kukuh sebelum mereka ni beralih kepada bentuk pembelajaran yang lebih abstrak pada peringkat seterusnya. Itu terutamanya ketika mereka darjah 1 nanti. Okey. Yang kedua pula iaitu untuk mengatasi kesukaran murid ni dalam operasi asas. Kebiasaannya dalam situasi pembelajaran biasa, ramai murid ni akan menghadapi kesukaran untuk mereka ni faham konsep tambah kerana pengajaran ni lebih kebiasaannya sering tertumpu kepada kaedah lisan ataupun latihan di atas kertas semata-mata. Jadi, kaedah itu kurang memberi gambaran sebenar kepada kanak-kanak ni tentang proses penambahan itu berlaku. Jadi, dengan BBM ini dibangunkan untuk membantu kanak-kanak ni mengatasi masalah tersebut dengan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan sendiri atau memberi pengalaman secara langsung kepada mereka supaya mereka ni dapat menjalankan proses pengiraan secara berperingkat. Murid ni bukan sahaja melihat nombor, tetapi mereka juga memahami sendiri bagaimana sesuatu kuantiti tu apabila bertambah. Jadi ini akan menjadikan pembelajaran tu lebih jelas, mudah difahami dan mengurangkan kekeliruan dalam kalangan kanak-kanak. Okey. Untuk yang ketiga pula iaitu menyediakan persekitaran pembelajaran yang bermakna, di mana BBM ni direka dengan mengambil kira elemen yang dekat dengan kehidupan kita ataupun kehidupan kanak-kanak ni, seperti haiwan iaitu arnab, kucing, ayam ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi penggunaan konteks dunia sebenar ni akan membantu murid tu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka sedia ada. Jadi apabila murid ni dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sebenar, pembelajaran ni akan menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat abstrak semata-mata. Selain itu, pendekatan ni mampu meningkatkan minat murid dalam pembelajaran kerana mereka ni lebih mudah tertarik dengan bahan yang mempunyai unsur cerita ataupun situasi yang mereka kenali. Okey, contohnya lobak dan arnab, di mana kanak-kanak ni tahu yang lobak ni merupakan makanan arnab dan ikan dan kucing. Mereka ni kadang-kadang mungkin mereka ni pernah lihat yang kucing ni selalu makan ikan. Jadi benda tu memberi pengalaman langsung kepada kanak-kanak. Jadi mereka ni lebih memahami konsep yang ingin diajar. Seterusnya iaitu menyokong kepelbagaian gaya pembelajaran murid. Okey, seperti yang kita tahu, setiap murid ni sememangnya mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, sama ada visual, kinestetik ataupun taktil. Jadi dengan penghasilan BBM ini, ianya direka dengan menggabungkan kepelbagaian elemen yang dapat memenuhi keperluan tersebut secara serentak, di mana murid visual ni dia dapat belajar melalui ikat dan warna, manakala murid kinestetik ni dapat belajar melalui pergerakan seperti masukkan bola ataupun memutarkan spindle wheel ataupun menggerakkan
haiwan untuk operasi tambah tu. Manakala untuk murid taktil pula, iaitu melalui aktiviti menyentuh ataupun manipulasikan bahan. Jadi gabungan dalam BBM ini dapat memastikan semua murid ini berpeluang untuk mencuba ataupun belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka, sekaligus dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran itu. Yang kelima pula iaitu mewujudkan peluang pembelajaran yang kendiri, di mana reka bentuk BBM saya ini memberi ruang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara kendiri dengan bimbingan daripada guru tu yang minimum. Maksudnya kadang-kadang mungkin guru hanya memantau pergerakan murid tu. Jadi murid ni diberi peluang untuk mereka meneroka, mencuba atau membuat kesilapan sendiri sebelum mereka ni dapat memahami sesuatu konsep. Jadi proses ni merupakan perkara yang sangat penting dalam mereka ni membina keyakinan diri ataupun meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Selain itu, pembelajaran kendiri ni juga membantu murid ni untuk menjadi lebih berdikari ataupun bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, di mana ianya sangat selari dengan pendekatan pendidikan pada masa kini yang menekankan terhadap peranan murid ni sebagai ejen yang aktif dalam proses pembelajaran itu. Untuk slide seterusnya ini, saya sertakan sumber penghasilan saya, di mana melalui contoh-contoh BBM ni saya dapat idea untuk menghasilkan BBM saya ni. Berdasarkan bahan BBM yang terdapat dalam gambar ni, kebanyakannya saya dapat jumpa contoh-contoh ataupun idea ni dalam Pinterest. 4 gambar inilah merupakan saya punya idea ataupun sumber untuk saya hasilkan BBM ini. Manakala untuk slide seterusnya pula iaitu lakaran awal BBM, di mana lakaran ni merupakan perkembangan idea saya. Maksudnya ia merupakan idea awal saya dalam menghasilkan BBM ini. Melalui lakaran ni saya dapat mengembangkan saya punya idea untuk kembangkan lagi aktiviti tu. Okey, seterusnya saya memperkenalkan nama BBM saya itu kotak matematik si comel, di mana BBM saya ni mempunyai 4 aktiviti yang berbeza. Seterusnya mari kita lihat bahan dan kos penghasilan BBM saya ni. Okey, yang pertama iaitu kotak, di mana kotak ni harganya RM1.50. Manakala saya juga menggunakan spray putih dan sparkling blue. Jadi harga untuk kedua spray ni iaitu RM10. Yang ketiga, double side tape, harganya RM2.60. Bola pimpong, paper shred, velcro tape juga harganya RM2.60. Manakala untuk bunga hiasan kertas warna, saya juga membelinya dengan harga RM2.60. Okey, untuk gam, laminate, glue gun dan sarah telur, saya menggunakan bahan itu yang sedia ada. Untuk seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebolehgunaan bahan BBM saya ini. Okey, yang pertama iaitu ianya sesuai digunakan dalam pelbagai aktiviti PDP, di mana BBM saya ni direka dengan mengandungi beberapa jenis permainan dalam satu set. Jadi ini membolehkan guru menggunakan dalam pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru ni mengaplikasikan BBM ni untuk aktiviti membilang, membadarkan nombor serta menjalankan operasi tambah secara berperingkat. Kepelbagaian fungsi ni menjadikan BBM saya ni tidak terhad kepada satu kemahiran semata-mata. Malah ianya boleh disesuaikan mengikut objektif
pembelajaran yang berbeza. Jadi dengan adanya flexibility ini, guru ni dapat merancang PDP yang lebih kreatif dan tidak berulang. Dengan adanya flexibility ini, guru ni dapat merancang PDP yang lebih kreatif dan tidak berulang. Sekaligus ia meningkatkan minat murid ataupun pelibatan aktif murid ni dalam kelas. Manakala untuk yang kedua pula, iaitu boleh digunakan secara individu ataupun berkumpulan, di mana BBM saya ni sangat sesuai digunakan dalam pelbagai bentuk pelaksanaan aktiviti, sama ada secara individu maupun berkumpulan. Dengan penggunaan secara individu ni memberi peluang kepada murid untuk mereka belajar mengikut kadar kemampuan mereka sendiri dan menggalakkan pembelajaran kendiri. Manakala penggunaan BBM ni secara berkumpulan pula, ia dapat memupuk kemahiran sosial seperti bekerjasama, berkomunikasi ataupun berkongsi idea antara rakan sebaya. Perkara ini membolehkan guru untuk menyesuaikan strategi PDP mereka mengikut keperluan kelas, sama ada untuk aktiviti pemulihan, pengayaan ataupun pembelajaran kooperatif. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga pula, iaitu mudah dikendalikan oleh kanak-kanak. Di mana reka bentuk BBM saya ni adalah lebih ringkas, jelas dan mesra pengguna. Jadi ini menjadikan ianya mudah digunakan oleh kanak-kanak tanpa memerlukan arahan daripada guru yang lebih kompleks. Jadi murid ni hanya perlu mengikuti langkah-langkah asas seperti memutarkan spindle wheel, mengair bahan, mengira ataupun menampai jawapan tu. Kesederhanaan ini sangat penting supaya kanak-kanak ni tidak mudah keliru dan mereka ni dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran. Jadi selain itu, ciri ini juga dapat mengurangkan kebergantungan murid ni terhadap guru, sekaligus memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan belajar lebih aktif dengan sendiri. Manakala untuk yang terakhir pula, boleh digunakan secara berulang kali, di mana BBM saya ni dihasilkan menggunakan bahan yang tahan lama dan boleh digunakan semula seperti kad, bola pingpong dan kotak yang kukuh. Jadi ini membolehkan guru ni menggunakan BBM yang sama berulang kali dalam sesi PDP tanpa perlu menyediakan bahan baru setiap kali ingin melakukan aktiviti. Penggunaan berulang kali ni bukan hanya untuk menjimatkan kos dan masa, malah ini memberi peluang kepada murid tersebut untuk mengulangkan aktiviti untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Pada pandangan saya, semakin kerap kanak-kanak tu berinteraksi dengan BBM, semakin kukuh pemikiran ataupun konsep mereka terhadap pelajaran yang mereka pelajari. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang ketahanan bahan BBM, di mana yang pertama, ianya menggunakan bahan yang kukuh dan tahan lama. BBM ni dihasilkan dengan menggunakan bahan yang berkualiti atau tahan lasak, seperti kotak tebal, bola pingpong, kad yang telah dilaminate supaya ianya tidak mudah rosak. Jadi pemilihan bahan ini merupakan perkara yang penting kerana ia mampu menampung penggunaan yang kerap oleh murid, terutamanya dalam persekitaran pembelajaran awal kanak-kanak ni, di mana seperti kita tahu kanak-kanak ni aktif. Jadi ketahanan ataupun penggunaan bahan yang lasak ni sangat penting ya. Bahan yang kukuh ni dapat mengelakkan kerosakan seperti terkoyak, kemik atau pecah, sekaligus memastikan BBM ni kekal dalam keadaan baik untuk jangka masa yang panjang. Kerana kita tidak mahu BBM kita hasilkan ni hanya dapat digunakan dalam satu masa sahaja, ataupun dapat digunakan untuk satu aktiviti sahaja. Jadi hal ini menjadikan BBM ni lebih praktikal dan ekonomik untuk digunakan dalam PDP. Yang kedua pula itu
struktur kotak yang stabil di mana reka bentuk BBM saya ni dalam bentuk kotak segi empat tepat, di mana ia memberi sokongan yang kukuh terhadap keseluruhan struktur bahan tu. Jadi, bentuk ni membantu untuk mengagihkan tekanan secara seimbang apabila digunakan, sekaligus mengurangkan risiko bahan tu menjadi penyek ataupun berubah bentuk ataupun terkoyak. Okay. Selain itu, struktur bahan yang stabil ni memastikan setiap komponen seperti spindle wheel ataupun roda dan ruang aktiviti dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan. Oleh itu, perkara ni sangat penting untuk memastikan kelancaran aktiviti belajar kita ni dan keselamatan murid ni semasa menggunakan BBM. Manakala yang ketiga pula iaitu boleh digunakan secara berulang kali tanpa menjejaskan fungsi, di mana BBM saya ni direka khas untuk penggunaan berulang-ulang kali tanpa menjejaskan fungsi asalnya. Okay. Aktiviti seperti macam spindle wheel, memasukkan bola ataupun menggunakan kad boleh dilakukan secara berulang kali tanpa menyebabkan kerosakan pada bahagian utama. Okey. Ketahanan ini juga membolehkan guru ni menggunakan bahan yang sama dalam pelbagai sesi PDP, sama ada untuk pengukuhan, pemulihan ataupun penggayaan. Okey. Selain itu, penggunaan berulang juga membantu murid menguasai sesuatu konsep dengan lebih mantap melalui latihan yang konsisten. Okey, pada pandangan saya, antara contohnya, sekiranya BBM ni yang saya hasilkan ni lebih berfokuskan kepada operasi tambah. Namun guru ni juga boleh mengubah saya punya BBM ni kepada operasi tolak, di mana mereka hanya perlu menukarkan simbol-simbol ataupun cara permainan, tapi ianya masih digunakan dalam pelbagai aktiviti. Okey, yang terakhir itu mudah diselenggara dan dibaiki, di mana BBM ini mudah diselenggara dibaiki sekiranya berlakunya kerosakan kecil. Contohnya, jika terdapatnya kad yang tertanggal ataupun bahagian tertentu menjadi longgar, guru ni hanya perlu menggunakan bahan asas seperti gam ataupun pita pelekat untuk memperbaikinya. Jadi, perkara ini dapat mengelakkan keperluan untuk menggantikan keseluruhan BBM tu yang mungkin memerlukan kos ataupun masa yang lebih tinggi. Jadi, ciri ini menjadikan BBM ni lebih praktikal, mesra pengguna dan sesuai digunakan dalam masa jangka yang panjang. Saya juga telah mempromosikan bahan BBM saya ni dalam media sosial, di mana saya telah menyebarkan ataupun mempromosikan dalam aplikasi TikTok dan Instagram. Dari situlah saya dapat melihat maklum balas daripada pengguna media sosial ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. I just had to let you know you're